Kemudian suasana dalaman dan juga minuman yang ada kat sini memang jenis klasik dan cawan-cawan yang diguna itu memang klasik. Okay, sebelum saya pernah datang kan, sebabkan hari ni ayah nak makan itik salai. Kebetulan saya nak ke Shah Alam, saya singgah sini bawa ibu sekali. Jadi yang kedai baru ni 5 kali saya. Tempat pun strategi, bagus, menarik dengan susunan dia ala-ala kampung, dengan pekerja dia dengan uniform kebersihan dia tu adalah, dan handsome dengan tu semua tetap ada. Sebab dia tu satu daya menarik. Kan kalau kedai makan awet tak lawa tak guna juga. Lokasi kedai yang begitu menarik dan lapang parking kereta. Kemudian suasana dalaman dan juga minuman yang ada kat sini memang jenis klasik dan cawan-cawan yang diguna itu memang klasik. Kalau ikut pandang kita punya kemampuan tu, mahal pun tidak, murah pun tidak. Okey, saya bagi sebagai pengguna selalu ke gerai sini, saya minta pada anda yang nak makan itik salai jangan ke nilai. Ada di sini. Harga berpatutan. Insya-Allah kan. Makanan ini sedap-sedap. Cuma serta-serta orang yang boleh atau tidak tahan pedas, yang tak boleh makan ni yang makan. Sebab Allah tu dah tarik sikit nikmat. Jadi yang mana ada selera tinggi makan, makanlah sepuasnya sampai kenyang.